Berapakah keluasan parit yang digali oleh baginda Nabi SAW bersama dengan sahabat ketika perang Khandaq? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perang Khandaq terkenal dengan paritnya yang menyebabkan tentera Ahzab terganggu untuk menyerang muslimin di Madinah. Berapakah keluasan, kedalaman dan juga panjang parit tersebut? Berkenaan dengan saiz parit ini ada banyak pandangan. Di sini saya bawa 3 pandangan ahli sejarah berkaitan dengan saiz parit tersebut. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Basyamil mengatakan panjang parit tersebut kira-kira 5,000 hasta, luasnya tidak kurang daripada 9 hasta dan dalamnya pula tidak kurang daripada 7 hasta. Manakala menurut Syekh Ghali Asyankiti berpandangan bahawasanya panjangnya adalah 2,725 meter, luasnya 40 hasta dan dalamnya adalah 20 hasta. Manakala Al-Wakili pula berpandangan mengatakan panjangnya lebih kurang 2,000 meter, luasnya 5 meter dan dalamnya 3 meter. Itulah beberapa pandangan. Tapi yang pastinya parit yang dibina oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat dapat mengekang lompatan kuda daripada masuk ke tanah bumi Madinah. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya. Kita jumpa lagi pada VTT yang akan datang. Wallahu a'lam.